Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Puan Nurul Adibah Muhammad Rashid dan rakan-rakan. Kami daripada kumpulan 14 dan tajuk pilihan kami adalah meningkatkan kemahiran membaca dengan memahami maklumat tersurat dan tersirat dalam kalangan murid tahun 5 bestari melalui pendekatan play-based learning. Berikut merupakan nama ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Siti Umirah binti Mazlan, Nurul Farhana binti Juwahari, Nur Kalilah Syafiqah binti Ismail, Muhammad Luqman Hakim bin Muhammad, Muhammad Aizat Iman bin Roslan dan Muhammad Hazwan Aiman bin Mazalan. Saya Nurul Farhana binti Juwahari akan membentangkan mengenai abstrak, refleksi amalan lalu dan fokus kajian. Baiklah, untuk abstrak, kajian ini dilakukan setelah mendapati murid kurang keyakinan diri dan pasif apabila berhadapan dengan tugasan bahasa Melayu yang diberikan ketika sesi PDP dan ini berlaku kepada murid tahun 5 bestari di Sekolah Kebangsaan Kahang Johor. Sikap tersebut wujud apabila melibatkan kemahiran membaca terutamanya dalam memahami maklumat tersurat dan tersirat. Fokus kajian ini adalah meningkatkan pemahaman membaca terutamanya bagi ayat tersurat dan tersirat dalam kalangan murid. Seramai 5 orang telah dipilih untuk menjayakan kajian ini melalui pemerhatian, temu bual dan ujian pra. Pemerhatian telah dilakukan secara tidak formal dalam sesi PDP dengan menggunakan lembaran kerja dan aktiviti membaca teks. Tujuan temu bual dilakukan adalah bagi mendapatkan maklumat secara langsung daripada murid mengenai persepsi mereka terhadap kefahaman isi kandungan teks. Manakala ujian pra dilakukan adalah bagi menilai tahap kemahiran mereka dalam membaca terutamanya bagi ayat yang mengandungi tersurat dan tersirat. Kajian ini menggunakan strategi play-based learning yang mengandungi pelbagai aktiviti untuk dilaksanakan oleh murid. Hasil aktiviti yang dilaksanakan menunjukkan tahap yang memuaskan apabila murid menunjukkan minat dan kemajuan dalam pembacaan tersirat. Selain itu, pelaksanaan aktiviti dengan menggunakan play-based learning ini bukan sahaja meningkatkan minat membaca dan perubahan sikap murid, malah ia juga mendorong kepada pencapaian objektif yang berkesan ketika PDP dilaksanakan. Berdasarkan dapatan kajian juga, pengkaji mencadangkan untuk menerapkan penggunaan teknologi seperti penggunaan aplikasi interaktif supaya dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan murid pada zaman kini yang lebih terdedah kepada elemen digital dan visual. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai refleksi amalan lalu yang mengandungi pengalaman, kelemahan dan sikap murid. Pengkaji merupakan seorang guru yang mengajar subjek Bahasa Melayu di Sekolah Kebangsaan Kahang Johor. Sepanjang tempoh tersebut, pengkaji telah berusaha sedaya upaya untuk meminda pengajaran yang bermakna, menarik dan sesuai dengan tahap keupayaan murid. Sebagai seorang guru, pengkaji percaya bahawa keupayaan untuk membuat refleksi terhadap amalan kendiri merupakan langkah awal untuk meningkatkan kualiti pendidikan yang disampaikan. Perkara ini juga turut disokong oleh pengkaji lain iaitu menurut Saleh 2024, kawal selia kendiri dan amalan refleksi perlu diamalkan oleh semua peringkat. Amalan ini dilihat untuk mewujudkan persekitaran kerja dan budaya pembelajaran untuk melahirkan guru yang positif serta persekitaran yang lebih inklusif untuk murid. Untuk kelemahan, pengkaji cenderung untuk menggunakan pendekatan tradisional yang terlalu berpusatkan guru dan kurang membezakan mengikut tahap penguasaan murid. Justru itu, pengkaji perlu mengambil langkah bijak untuk meningkatkan penlibatan murid ketika PDP Bahasa Melayu selaras dengan tuntutan pembelajaran abad ke-21. Seterusnya adalah mengenai sikap murid, di mana pengkaji mendapati murid kurang keyakinan diri dan pasif apabila berhadapan dengan tugasan Bahasa Melayu. Dan ini melibatkan kemahiran membaca terutamanya dalam memahami maklumat tersurat dan tersirat. Perkara ini telah menyebabkan murid kurang memberi respon terhadap soalan kefahaman, tidak yakin untuk bertanya dan ini menyebabkan mereka lebih cenderung untuk berdiam diri apabila diminta berkongsi pendapat. Akibatnya, objektif pembelajaran sukar dicapai sepenuhnya dan prestasi murid dalam kemahiran membaca kekal pada tahap yang membimbangkan. Refleksi ini menyebabkan pengkaji sedar bahawa perubahan perlu dilakukan secara berterusan untuk memastikan semua murid mendapat peluang belajar yang adil dan bermakna.
Kajian ini dirancang sebagai satu usaha sistematik untuk menangani cabaran yang telah dikenal pasti serta meningkatkan pelibatan dan pencapaian murid dalam pembelajaran bahasa Melayu. Seterusnya adalah mengenai fokus kajian, di mana tujuan kajian ini dilakukan adalah bagi meningkatkan pemahaman membaca terutamanya ayat tersurat dan tersirat dalam kalangan murid tahun 5 Bestari di Sekolah Kebangsaan Kahang Johor. Untuk intervensi, pengkaji menggunakan kaedah play-based learning dengan menekankan pembelajaran berpusatkan murid, interaktif dan menyeronokkan apabila menggunakan elemen permainan sebagai medium untuk menyampaikan pengajaran. Melalui kajian ini juga, pengkaji ingin menilai keberkesanan pendekatan play-based learning dalam membantu murid memahami teks secara lebih berkesan. Oleh itu, kajian ini berperanan sebagai usaha reflektif untuk memperbaiki amalan pengajaran agar lebih selaras dengan keperluan abad ke-21. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang objektif bagi kajian ini. Objektif umum kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran membaca dalam kalangan murid tahun 5 Bestari di SK Kahang melalui pelaksanaan kaedah pembelajaran berasaskan permainan atau dipanggil play-based learning. Seterusnya, kajian ini juga mempunyai dua objektif khusus, iaitu yang pertama, mengenal pasti tahap penguasaan membaca dalam kalangan murid tahun 5 Bestari sebelum dan selepas kaedah pembelajaran berasaskan permainan dilaksanakan. Okey, yang kedua pula, menilai keberkesanan kaedah play-based learning yang digunakan dalam meningkatkan tahap penguasaan membaca murid-murid tersebut. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kumpulan sasaran bagi kajian ini. Kajian ini melibatkan dua kumpulan utama sebagai subjek, iaitu yang pertama, sekumpulan murid tahun 5 Bestari di SK Kahang, dan yang kedua, seorang guru mata pelajaran bahasa Melayu yang mengajar kelas tersebut. Pemilihan murid-murid ini dibuat berdasarkan peranan mereka sebagai penerima utama intervensi, iaitu kaedah pembelajaran berasaskan permainan yang akan dilaksanakan. Manakala guru bahasa Melayu dipilih kerana beliau memainkan peranan penting dalam konteks pengajaran dan pembelajaran serta sebagai pelaksana utama teknik play-based learning di dalam bilik darjah. Kedua-dua kumpulan ini dilibatkan bagi memastikan data yang diperoleh adalah menyeluruh, berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan dan memberikan gambaran sebenar keberkesanan kaedah yang akan digunakan. Seterusnya, saya Siti Umirah binti Mazlan, P152792 akan membentangkan bahagian tinjauan awal. Untuk bahagian tinjauan awal, terdapat 3 kaedah yang dilaksanakan. Yang pertama, melalui pemerhatian. Tinjauan awal telah dijalankan terhadap 5 orang murid sebagai responden kajian bagi mengenal pasti tahap kemahiran membaca mereka, khususnya dalam memahami maklumat tersurat dan tersirat. Pemerhatian ini dijalankan secara tidak formal dalam sesi pembelajaran harian menggunakan lembaran kerja dan aktiviti membaca teks pendek. Yang kedua, melalui kaedah temu bual. Sebagai pelengkap kepada kaedah pemerhatian, temu bual secara tidak formal telah dijalankan ke atas 5 orang murid yang terlibat sebagai responden dalam kajian ini. Tujuan temu bual ini adalah untuk mendapatkan maklumat secara langsung daripada murid tentang persepsi mereka terhadap aktiviti membaca dan tahap kefahaman mereka terhadap isi kandungan teks. Yang ketiga, melalui kaedah ujian pra. Ujian pra telah dilaksanakan terhadap 5 orang murid sebagai responden kajian bagi menilai tahap awal kemahiran mereka dalam membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat. Ujian ini berbentuk pemahaman bacaan yang merangkumi soalan literal iaitu tersurat dan inference iaitu tersirat berdasarkan petikan pendek yang sesuai dengan tahap mereka. Untuk bahagian dapatan tinjauan awal iaitu kaedah pemerhatian, hasil pemerhatian mendapati bahawa majoriti murid masih menghadapi kesukaran untuk mengenal pasti maklumat tersirat dalam teks yang dibaca. Mereka cenderung untuk hanya memberi fokus kepada maklumat yang dinyatakan secara langsung iaitu tersurat, tanpa menunjukkan kefahaman yang mendalam terhadap maksud yang tersirat. Sebagai contoh, apabila ditanya soalan yang memerlukan inference,
murid memberikan jawapan literal yang diambil terus daripada teks. Selain itu, minat dan perhatian murid terhadap aktiviti membaca juga didapati agak rendah. Mereka cepat hilang tumpuan dan kurang terlibat secara aktif dalam sesi pembacaan. Ini mungkin disebabkan oleh pendekatan pembelajaran yang terlalu berpusatkan guru dan kurang elemen interaktif atau menyeronokkan. Bagi kaedah temu bual pula, hasil temu bual bagi bahagian A iaitu minat terhadap membaca, didapati bahawa tahap minat membaca dalam kalangan murid adalah berbeza-beza. Dapatan ini menunjukkan bahawa minat membaca menjadi faktor yang penting bagi mempengaruhi tumpuan dan kesediaan murid untuk memahami sesuatu bahan bacaan. Oleh itu, pendekatan pengajaran yang menyeronokkan seperti play-based learning berpotensi untuk menarik minat murid khususnya yang kurang bermotivasi untuk membaca. Manakala berdasarkan hasil temu bual bagi bahagian B iaitu tahap pemahaman ayat tersurat, didapati bahawa kebanyakan mereka dapat memahami maklumat tersurat dalam teks yang dibaca, terutamanya apabila teks yang menggunakan ayat yang mudah dan jelas. Ini menunjukkan bahawa walaupun murid boleh menjawab soalan berdasarkan maklumat tersurat, kebergantungan mereka terhadap ayat literal menyebabkan pemahaman menjadi terhad sekiranya teks tersebut menggunakan struktur yang lebih kompleks. Oleh itu, pengkayaan kosakata dan aktiviti pemahaman secara bimbingan adalah penting dalam membantu murid memahami maklumat tersurat secara lebih menyeluruh. Seterusnya, berdasarkan hasil temu bual bagi bahagian C pula, iaitu tahap pemahaman ayat tersirat, hampir semua murid mengakui bahawa mereka sukar untuk memahami perkara yang tidak dinyatakan secara langsung dalam teks. Hal ini menunjukkan bahawa kemahiran membuat inferens masih lemah dan memerlukan pendekatan pengajaran yang membantu murid untuk menghubungkan maklumat dan membuat andaian yang logik. Aktiviti yang melibatkan peniruan watak atau main peranan boleh digunakan untuk membantu murid memahami maklumat yang tersirat dengan lebih mudah. Kemudian, berdasarkan hasil temu bual bagi bahagian D, iaitu strategi yang mampu membantu kefahaman murid, kesemua murid menyatakan bahawa bahan visual seperti gambar dan penerangan daripada guru sangat membantu mereka memahami teks bacaan. Hal ini menunjukkan bahawa pendekatan play-based learning yang menggabungkan elemen visual, auditory dan kinestetik adalah selari dengan gaya pembelajaran murid sekolah rendah. Kaedah ini bukan sahaja meningkatkan pemahaman tetapi juga minat dan pelibatan aktif murid dalam proses pembelajaran. Hasil bagi tinjauan awal untuk kaedah ujian pra pula, secara keseluruhan, murid menunjukkan prestasi yang lebih baik dalam menjawab soalan tersurat berbanding tersirat. Kebanyakan murid menunjukkan kebergantungan kepada maklumat literal dan kurang keupayaan membuat inferens. Hal ini menunjukkan bahawa kemahiran membaca aras tinggi seperti mengenal pasti maksud tersirat perlu diberi perhatian melalui pendekatan pengajaran yang lebih interaktif dan menyeronokkan. Analisis ujian pra yang disokong oleh dapatan temu bual menunjukkan bahawa tahap kefahaman murid terhadap maklumat tersurat adalah sederhana, manakala kefahaman terhadap maklumat tersirat masih lemah. Pelaksanaan pendekatan play-based learning dijangka dapat membantu meningkatkan kefahaman murid dalam kedua-dua aspek tersebut. Untuk bahagian intervensi, kami memilih untuk menggunakan konsep play-based learning atau PBL sebagai projek intervensi kami. Play-based learning adalah satu pendekatan pedagogi yang menggabungkan unsur bermain dalam pengajaran dan pembelajaran. PBL lebih memberi fokus kepada objektif akademik dan kemahiran sosial semasa di dalam kelas. Hal ini akan membuatkan pembelajaran lebih aktif, menyeronokkan dan lebih berpusat kepada murid apabila PBL ini sedang berlangsung. Ini akan meningkatkan motivasi murid dan mengurangkan tekanan pembelajaran semasa belajar. Hal ini akan menggalakkan murid-murid untuk menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi dan berfikir secara lebih rasional dan matang. Teori yang berkait dalam intervensi play-based learning ialah yang pertama, teori social constructivism
Vygotsky 1978, di mana pembelajaran berlaku melalui interaksi sosial di dalam kelas. Konsep zon perkembangan proksimal ZPD, di mana murid belajar dengan lebih efektif dengan sokongan daripada guru dan rakan-rakan semasa belajar di dalam kelas. Jadi, aktiviti seperti puzzle cerita, permainan peranan akan menggalakkan kolaborasi dan komunikasi di antara pelajar semasa PBL berlangsung. Konsep scaffolding akan membuatkan guru membimbing secara berperingkat untuk membantu murid semasa menjalankan PBL. Yang kedua, teori pembelajaran berasaskan pengalaman David Cobb, di mana ada 4 tahap kitaran pembelajaran Cobb. Yang pertama, pengalaman konkret. Yang kedua, pemerhatian reflektif. Yang ketiga, konseptualisasi abstrak. Dan yang terakhir, eksperimen aktif. Bagi aktiviti intervensi, terdapat 3 aktiviti yang dijalankan berdasarkan konsep play-based learning, iaitu aktiviti yang pertama ialah aktiviti teater pembaca, lakon dan teka emosi. Selepas aktiviti ini dijalankan, pemerhatian yang didapati ialah murid lebih berminat dan seronok untuk melakukan pembacaan. Hal ini kerana mereka dapat mengenal pasti emosi tersirat dengan baik semasa aktiviti ini dijalankan. Oleh itu, ini dapat meningkatkan pemahaman dan keberanian murid. Untuk cadangan penambahbaikan, dengan menggunakan bahan visual, gambar atau klip video sebagai rangsangan awal supaya murid dapat memahami dengan lebih jelas aktiviti yang hendak dijalankan. Untuk aktiviti kedua, aktiviti puzzle cerita, susun dan ramal jalan cerita. Aktiviti ini dapat meningkatkan pemikiran kritis dan kerjasama sesama murid semasa PBL ini dijalankan. Murid lebih fokus dan akan lebih berani membuat inference semasa aktiviti ini dijalankan. Untuk cadangan penambahbaikan, guru perlu menyediakan soalan, panduan atau peta minda untuk membantu kumpulan yang lemah. Untuk aktiviti yang terakhir, aktiviti lakonan imbas semula, role play reading. Aktiviti ini membuatkan murid seronok dan faham teks dengan baik melalui lakonan yang dijalankan semasa aktiviti ini berlangsung. Mereka juga dapat membezakan maklumat tersurat dan tersirat semasa lakonan dijalankan. Hal ini akan menggalakkan komunikasi dan kolaborasi antara kumpulan. Untuk cadangan penambahbaikan, guru perlu menyediakan panduan awal seperti peta pemikiran atau soalan bantu untuk tingkatkan pemahaman dan keyakinan pelajar. Assalamualaikum, saya Nur Khalilah Syafiqah binti Ismail, P148569. Cadangan penilaian. Penilaian penting bagi mengenal pasti sejauh mana murid memahami isi kandungan teks, mengaplikasikan serta berinteraksi secara aktif dan kritis dalam pembelajaran berasaskan permainan. Yang pertama, penilaian formatif. Penilaian formatif boleh dilaksanakan secara berterusan sepanjang aktiviti PBL berlangsung bagi memantau perkembangan murid serta memberikan maklum balas segera yang dapat memperbaiki pembelajaran mereka. Contohnya, guru memerhati murid semasa aktiviti dijalankan iaitu aktiviti teater pembaca dan lakonan imbas semula dengan memberi perhatian kepada penggunaan intonasi, ekspresi wajah dan keupayaan dalam menyampaikan emosi yang tersirat. Yang kedua adalah penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini adalah bertujuan untuk menilai pencapaian murid setelah tamat sesi pembelajaran tertentu. Penilaian ini juga dapat dijalankan melalui kaedah pembentangan kumpulan. Melalui kaedah ini, murid perlu membentangkan hasil aktiviti mereka seperti puzzle cerita atau teater pembaca di hadapan kelas. Seterusnya, kaedah penilaian. Bagi menilai keberkesanan pelaksanaan intervensi PBL ini,
Terdapat 3 kaedah yang digunakan. Yang pertama ialah ujian pra dan ujian pasca. Ujian pra ni dilakukan untuk menilai tahap awal kefahaman murid terhadap kemahiran mengenal pasti maklumat tersurat dan membuat inferens berdasarkan teks sebelum intervensi dilaksanakan, manakala ujian pasca diberikan selepas intervensi dilaksanakan bagi mengukur tahap peningkatan yang berlaku. Perbandingan di antara kedua-dua skor ujian ini akan menunjukkan tentang tahap keberkesanan pelaksanaan intervensi PBL ini. Yang kedua adalah penilaian melalui pemerhatian. Penilaian melalui pemerhatian ni adalah untuk menilai tahap penglibatan aktif murid dan pemahaman semasa murid menjalankan aktiviti PBL seperti lakonan, permainan dan perbincangan kumpulan. Melalui kaedah ni, guru akan membuat pemerhatian semasa aktiviti seperti teater pembaca dan puzzle cerita berlangsung. Pemerhatian ni dibuat secara sistematik menggunakan borang senarai semak. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana intervensi PBL ini berjaya menarik minat para pelajar. Yang ketiga ialah penilaian melalui temu bual atau soal selidik. Pelajar akan ditemu bual untuk mengetahui pandangan mereka tentang keberkesanan intervensi PBL yang dijalankan dalam membantu pemahaman mereka sewaktu pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Semasa sesi ini, pelajar boleh berkongsi pendapat mereka tentang sejauh mana kaedah ini dapat meningkatkan pemahaman serta penguasaan mereka terhadap mata pelajaran bahasa Melayu. Soal selidik ini akan digunakan untuk mendapatkan maklum balas berkaitan keberkesanan intervensi dari perspektif pelajar dan guru. Kesimpulannya, pendekatan penilaian yang dicadangkan ini mampu menyokong matlamat intervensi dengan menyediakan data yang tepat, seterusnya membantu memperkukuh pelaksanaan strategi pembelajaran bahasa Melayu yang lebih menyeronokkan dan berkesan. Jadual pelaksanaan kajian. Cartakan ini memaparkan pelan pelaksanaan kajian intervensi selama 12 minggu bermula pertengahan bulan Februari. Aktiviti utama seperti perancangan kajian dijalankan pada minggu yang pertama. Refleksi amalan lalu dan fokus kajian pula dilaksanakan pada minggu yang kedua. Seterusnya, mengenal pasti masalah dan objektif pada minggu yang ketiga dan mengenal pasti maklumat sasaran kumpulan pula pada minggu yang keempat. Ini untuk memastikan asas kajian yang disediakan dengan teliti sebelum memulakan aktiviti yang seterusnya. Tinjauan awal pula dijalankan pada minggu yang kelima dan keenam bagi mendapatkan maklumat awal tentang tahap penguasaan murid sebelum intervensi berlangsung. Pelaksanaan intervensi utama pula berlangsung dalam tempoh 2 minggu iaitu pada minggu yang ke-7 hingga minggu yang ke-8 membolehkan murid terlibat secara aktif dalam pendekatan PBL ini. Cadangan penilaian pula dijalankan sejurus selepas intervensi pada minggu yang ke-9 dan ke-10. Hal ini untuk menilai keberkesanan program. Anggaran kos dan penyediaan bahan bantu mengajar pula dilaksanakan pada minggu ke-10. Refleksi terhadap keseluruhan proses diadakan pada minggu yang ke-11. Manakala cadangan seterusnya sebagai langkah penambahbaikan dirancang pada minggu yang ke-12. Secara keseluruhannya, catakan ini menunjukkan susunan kerja yang sistematik dan terancang dengan pembahagian masa yang sesuai untuk setiap fasa kajian. Pelan masa yang jelas ini membantu memastikan setiap aktiviti dapat dilaksanakan dengan fokus dan berkesan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Anggaran perbelanjaan. Bagi menyokong pelaksanaan intervensi ini, pelbagai bahan bantu mengajar perlu disediakan. Ini termasuklah bahan bercetak, kad emosi, bahan lakonan serta
kertas aktiviti. Jadual ini memperincikan anggaran kos yang diperlukan untuk penyediaan bahan-bahan sepanjang pelaksanaan aktiviti PBL ini berlangsung. Antara bahan yang diperlukan ialah kertas A4, pen dan marker sebanyak 1 set dengan anggaran kos sebanyak RM10, kad emosi yang berwarna dan laminat sebanyak 1 set dengan harga RM10, petikan cerita sebanyak 10 salinan berharga RM10, props lakonan asas seperti topi, kain dan lain-lain sebanyak 1 set dengan harga RM30, sticky notes yang berwarna-warni sebanyak 3 pads dengan harga RM6, cetakan teks naratif pendek sebanyak 10 salinan dengan harga RM10, kertas mahjong atau manila card sebanyak 2 keping dengan harga RM6, kertas aktiviti yang mengandungi soalan tersurat dan tersirat sebanyak 20 helai dengan harga RM5, cetakan potongan cerita ataupun puzzle cerita sebanyak 5 set dengan harga RM15. Jumlah keseluruhan anggaran kos untuk aktiviti ini adalah sebanyak RM102. Secara keseluruhannya, pelaksanaan intervensi ini memerlukan peruntukan kos yang sederhana tetapi mampu memberikan impak yang besar kepada pembelajaran murid. Pemilihan bahan dilakukan secara teliti agar sejajar dengan objektif intervensi, iaitu meningkatkan kemahiran membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat dalam kalangan murid tahun 5 Bestari. Dengan penggunaan bahan yang sesuai dan berkesan, diharapkan intervensi ini dapat dilaksanakan dengan lebih menarik, interaktif dan memberi kesan yang positif terhadap pencapaian murid dalam subjek Bahasa Melayu. Kajian ini menunjukkan bahawa pembelajaran yang merenungkan dan berpusatkan murid seperti lakonan, permainan emosi dan aktiviti berkumpulan dapat membantu murid lebih memahami teks. Murid juga lebih berminat membaca dan menunjukkan peningkatan dalam berfikiran kritis, berkomunikasi dan memahami emosi. Pelibatan aktif mereka membantu mencapai objektif pembelajaran dengan lebih berkesan. Antara kekuatan utama dalam kajian ini ialah: yang pertama, pengajaran berasaskan aktiviti kinestetik dan kolaboratif membantu murid lebih faham teks melalui lakonan dan perbincangan kumpulan. Seterusnya, murid yang kurang berminat membaca menjadi lebih aktif dan seronok bila pembelajaran melibatkan peranan dan kerjasama. Yang ketiga, suasana pembelajaran interaktif menjadikan murid lebih fokus, yakin dan berani menyuarakan pendapat mereka. Bukan itu saja, guru menggunakan pelbagai strategi pembelajaran seperti visual, auditori dan kinestetik mengikut gaya murid. Akhir sekali, kemahiran literasi meningkat termasuk membezakan maklumat tersurat atau tersirat, membuat inference dan menyusun maklumat dengan lebih baik. Walaupun kajian ini menunjukkan beberapa kelebihan, namun terdapat juga beberapa kelemahan dalam kajian ini, seperti sebahagian murid keliru dengan tugasan, terutama dalam aktiviti puzzle cerita kerana kurang faham jalan cerita. Yang kedua, perlu penjelasan tugasan yang lebih jelas serta bahan sokongan seperti soalan, panduan dan peta pemikiran. Bukan itu saja, murid juga lebih lemah sukar kenal pasti emosi atau mesej tersirat. Jadi, bahan visual seperti gambar emosi atau video sangatlah membantu. Yang keempat, isu ketidakseimbangan kumpulan berlaku apabila ada murid terlalu dominan dan juga ada yang terlalu pasif. Akhirnya, pemantauan guru penting untuk pastikan semua murid terlibat aktif dan kumpulan perlu disusun dengan lebih seimbang serta dibimbing dengan lebih rapat. Pelaksanaan 3 aktiviti utama, teater pembaca, puzzle cerita dan lakonan imbas semula berjaya mencapai objektif kajian. Murid tahun 5 Bestari menunjukkan peningkatan dalam memahami maklumat tersurat dan tersirat serta lebih berminat membaca. Kaedah pembelajaran berasaskan permainan, play-based learning menjadikan murid lebih aktif, berani memberi pendapat dan berfikiran secara kritis serta bekerjasama. Guru
mendapati murid lebih fokus, faham emosi watak dan dapat membuat inference dengan tepat. Walaupun ada sedikit kekeliruan, penggunaan bahan visual dan soalan panduan dirancang untuk penambahbaikan. Kaedah ini terbukti berkesan dalam meningkatkan penguasaan membaca secara menyeluruh. Kajian ini menunjukkan perubahan positif dalam pencapaian, minat, sikap dan tingkah laku murid tahun 5 bestari. Melalui pendekatan play-based learning, murid lebih faham maklumat tersurat dan tersirat, lebih berminat membaca serta aktif dan seronok menyertai aktiviti. Mereka juga menjadi lebih berani, terbuka dan sanggup bekerjasama. Tingkah laku murid menunjukkan fokus, kesungguhan dan keyakinan diri yang meningkat. Aktiviti yang dijalankan turut membantu meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan pemikiran kritis dalam suasana pembelajaran yang positif. Terdapat beberapa penambahbaikan bagi cadangan kajian seterusnya. Pendekatan play-based learning yang lebih berkesan. Kaedah ini berjaya meningkatkan minat, pemahaman dan pelibatan murid dalam membaca, terutama dalam mengenal pasti maklumat tersurat dan tersirat melalui aktiviti seperti teater, pembaca, puzzle, cerita dan lakonan. Yang kedua, cadangan penggunaan teknologi. Elemen digital seperti aplikasi interaktif, klip video dan cerita animasi boleh ditambah untuk menarik minat murid dan membantu pemahaman, terutamanya bagi murid yang lemah membaca. Bukan itu saja, kelemahan murid perlu ditangani. Isu seperti kekeliruan terhadap teks dan kurang keyakinan murid menunjukkan perlunya sokongan tambahan sebelum aktiviti bermula. Seterusnya, penyediaan bahan sokongan awal. Guru disarankan menyediakan bahan seperti peta pemikiran, kad emosi dan helaian kerja berpandu untuk membantu murid faham dan bersedia menyertai aktiviti. Bukan itu saja, penilaian dan bimbangan berterusan. Penilaian formatif sepanjang aktiviti dapat mengenal pasti murid yang perlu bantuan tambahan, memastikan semua murid terlibat secara optimum dan mencapai objektif pembelajaran.